Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali murid-murid. Okey, kali ini cikgu nak berkongsi berkenaan dengan segi empat. Iaitu objek dua dimensi dan tiga dimensi. Bagaimana kita boleh mengira perimeter, luas dan isi padu. Okey, segi empat. Okay. Apa cikgu nak sentuh di sini? Dua segi empat lah. Segi empat sama dan segi empat tepat. Untuk objek dua dimensi. Okey. Bagi segi empat sama, semua sisi dia adalah sama panjang. Dan bagi segi empat tepat pula, sisi bertentangan dia adalah sama panjang. Okey. Ini adalah segi empat sama. Di mana kita ada empat sisi. So, setiap sisi ni sama panjang. Contohnya kalau satu sisi ni 6 sentimeter, maka keempat-empat sisi ni 6 sentimeter. Okay, untuk segi empat tepat, so sisi yang bertentangan. Katakan sisi ni panjang dia 7, maka bertentangan dengan dia 7. Kalau sisi ni 4, sini 4. Okey, bagaimana kita nak kira perimeter? Perimeter adalah jumlah panjang sisi di luar ataupun keliling dia. Ni keliling dia. Contoh perimeter untuk objek A ni 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. So, ada 4 kali kan tambah 6. So kita boleh mudahkan 4 darab 6. Itu 24 sentimeter. So unit dia sentimeter. Jikalau sisi dia dalam sentimeter. Okey, untuk perimeter segi 4 tepat. So kita jumlahkan panjang setiap sisi luar. So 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7. So, ataupun 4 tambah 7 ada 2 kali. Jadi kita buat 2 darab dalam kurungan 4 tambah 7. So kita akan dapat 22 sentimeter. Okey. Sekarang kita tukar sisi ni kepada pemboleh ubah P. Itu panjang je lah. So, ataupun mana-mana pemboleh ubah boleh. So, di mana pemboleh ubah, ingat lagi murid-murid, dia mempunyai nilai yang kita belum ketahui berapa nombor dia. Mungkin 7, 8, 1000. Kini pemboleh ubah. So, kita labelkan sebagai P. So, setiap sisi sama panjang. So, setiap sisi kita labelkan P. Jadi, untuk perimeter segi empat sama, jumlah panjang sisi luar iaitu P tambah P tambah P tambah P 4 kali. So, bila kita tambahkan P tambah P tambah P, serupa dengan 4 darab P. Ataupun kita boleh tulis 4P. 4P ataupun 4 darab P. Di mana P ni adalah pemboleh ubah bagi sisi segi empat sama. Bagaimana boleh segi empat tepat? Okey, so kita ada P ataupun panjang, kita labelkan sebagai P, kita ada dimensi lebar, kita labelkan sebagai L. Jadi perimeter je P tambah L tambah P tambah L ataupun P tambah L ni 2 kali. So kita buat 2 darab dalam kurungan P tambah L. So ini adalah perimeter untuk segi empat tepat. Perimeter bagi segi empat sama adalah 4P ataupun 4 darab P. Bagaimana pula luas? Okey. Luas adalah kuantiti yang diliputi oleh objek segi empat. Sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. So, katakan segi empat sama ni sisi dia 6 sentimeter. Okey, so jadi luas adalah panjang darab lebar. So, ini adalah dimensi panjang, ni adalah dimensi lebar. Jadi 6 darab 6 untuk luas A iaitu 36 dan unit dia adalah sentimeter. Kita tulis kuasa 2
tapi kita sebut sentimeter persegi. Ini untuk luas A. Okey, bagaimana pula luas B, iaitu segi empat tepat. So, kita ada dimensi panjang je 7, dimensi lebar je 4 sentimeter. So, luas adalah panjang darab lebar. Itu panjang darab lebar. So, berapa ukuran untuk lebar ni dan ukuran panjang. So, kat sini untuk B, 7 darab 4, kita akan dapat 28 sentimeter persegi. Tapi kita tulis kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey. Bagaimana bagaimana luas segi empat sama? Okey. Sekarang kita tukar sempadan ni sebagai P, iaitu pun boleh ubah lah. Pun boleh ubah P. Itu sebab kalau luas segi empat sama, so P darab P, so P darab P adalah P kuasa 2. So untuk luas segi empat sama adalah P kuasa 2 sebab sisi dia sama panjang. Okey. Untuk segi empat tepat pula, okey, ini ada dimensi panjang, kita label dengan pun boleh ubah P. Dimensi lebar, kita labelkan sebagai L. So, kita sebenarnya boleh label sebarang pun boleh ubah. Tapi untuk standard, kita letak ni P dan L. So, luas sepanjang darab lebar, iaitu uh, P darab L untuk luas segi empat tepat. Untuk luas segi empat sama, dia adalah P kuasa 2. So, unit dia sentimeter kuasa 2. Okay, itulah luas segi empat sama dan segi empat tepat. Okay, murid-murid, sekarang kita ikuti ada 4 contoh soalan lah. Okay, diberi perimeter segi empat sama 36 sentimeter. So, soalan nak kira panjang setiap sisi untuk soalan pertama. Okay. So, perimeter dia segi empat sama 36 sentimeter. Jadi, perimeter segi empat sama adalah 4P ataupun 4 darab P. Di mana P ni adalah pemboleh ubah untuk panjang setiap sisi. Jadi, telah diberi. So, kita letakkan bahagian kiri. Iaitu 36. Okay, ini P. Segi empat sama. Itu sebab dapat 4P. 4 darab P ataupun P tambah P tambah P tambah P. Okey. So, kita dah diberi nilai. Kita masukkanlah perimeter segi empat sama. Nilainya 36 sama dengan 4P. Jadi, kita pindahkan 4 ke kiri. So, darab pindah jadi bahagi. So, 36 bahagi ataupun 36 per 4 adalah P. Maka P adalah 9. So, jadi panjang setiap sisinya adalah 9 sentimeter. Okay, bagaimana soalan 2? Okay. Perimeter segi empat sama 50. Kira luas. Okay, sekarang soalan nak kira luas. So, jadi luas panjang darab lebar ataupun segi empat sama P kuasa 2. Maka kita kena dapatkan panjang sisi untuk segi empat sama ni lah. Okey, so segi empat sama, perimeter dia 4P. Jadi telah diberi 50 sama dengan 4P. So, kita pindahkan 4 jadi bahagi. So, 50 bahagi 4. So, kita akan dapat 12.5 sentimeter dia punya P ataupun sisi untuk segi 4 sama tersebut. Yang ni lah. 12.5. Jadi, kita dah dapat ni. Jadi, kita boleh dapatkan luas. Iaitu okey, ni panjang setiap sisi. Okey, luas untuk segi empat sama P kuasa 2. So, itu yang ni lah. So, PP luas panjang darab lebar P kuasa 2 untuk segi empat sama. Maka, luas segi empat sama P kita dah dapat tadi 12.5 kuasa 2. Maka, untuk soalan 2, jawapan dia adalah 156.25. Ingat murid, sentimeter persegi. Ini kuasa 2. Kan kita pergi pada soalan ketiga. Diberi luas segi empat sama 49 cm persegi. So, dia nak kira
panjang setiap sisi ini segi empat sama. Okay, luas segi empat sama 49 sentimeter persegi. So, formula luas segi empat sama P kuasa 2. So, kita masukkan nilai ini, iaitu telah diberi 49 belah kiri. Hmm. So, sama dengan P kuasa 2. So, kita nak cari panjang setiap sisi, iaitu P. So, kita pindahkan kuasa 2 ke kiri menjadi punca kuasa 2. So, jadi P adalah punca kuasa 2 49, iaitu 7. Jadi, panjang setiap sisi untuk segi empat sama ni adalah 7 sentimeter. Seterusnya, soalan keempat. Okey. Luas segi empat sama 49 sentimeter persegi. So, dia nak kira perimeter segi empat sama tersebut. Jadi, kita dah dapat tahu panjang sisi dia adalah 7 sentimeter. Inilah soalan nombor 3. So, kita tak perlu buat pengiraan lagi lah. So, kalau tidak ada soalan nombor 3 ni, maka kita kena kira uh, uh, kira seperti jawapan soalan nombor 3 ni untuk mendapatkan nilai P ataupun nilai sisi dia. So, kita dah dapat sisi dia 7 sentimeter untuk segi empat sama tersebut. Maka perimeter dia adalah 4P. 4 darab P iaitu 4 darab 7, 28. Unit dia sentimeter sahaja. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Diberi perimeter segi empat tepat 60 sentimeter. So, dia nak kira panjang dan lebar. So, dengan syarat ataupun dia bagi syarat panjang sisi untuk segi empat ni adalah 2 kali lebar. Okey. So, jadi perimeter segi empat tepat 60. Ni diberilah. Okey. Lepas tu, fakta seterusnya panjang sisi adalah 2 kali lebar panjang. So, P. Dimensi P sama dengan 2 kali lebar. So, ini adalah ayat matematik daripada fakta ni lah. So, jadi P adalah 2L. So, 2 darab L adalah 2L. Maka daripada sini, kita tahu perimeter segi empat tepat adalah 2 darab dalam kurungan P tambah L. So, P ni adalah 2L. So, kita gantikan nilai P ni kepada 2L. Ini perimeter segi empat tepat lah. Kalau pelajar-pelajar tidak ingat lagi kan. P tambah L tambah P tambah L. So, akan dapat 2 darab dalam kurungan P tambah L. So, balik pada sini. Jadi, telah diberi perimeternya 60 sama dengan 2 darab dalam kurungan P tambah L. Maka kita gantikan nilai P ni adalah 2L. So, kita akan dapat, so 2L tambah L jadi 3L. So, 2 darab 3L. So, dia akan dapat 6L. Jadi, 6 kita pindahkan ke sini. So, 60 bagi 6 adalah L. Maka kita akan dapat L sama dengan 10 sentimeter. Jadi, L ni adalah dimensi lebar. Okay, P sama dengan 2L. Panjang sama dengan 2 kali lebar. So, kita dah dapat nilai lebar. So, maka kita gantikan 2 darab 10. So, maka panjang dia adalah 20 sentimeter. Maka panjang untuk segi empat tepat ni adalah 20 sentimeter dan lebar dia adalah 10 sentimeter. Bertepatan tak dengan ni? Panjang dia 2 kali lebar. So, betul. Seterusnya soalan 6. Diberi perimeter segi empat tepat 60 sentimeter. Kali ini dia nak kira luas segi empat tersebut. Jika lebar pula. Lebar sisi adalah 1/3 kali panjang dia. Maka ini fakta je lah. Perimeter dia 60 sentimeter. So daripada sini, kita buat ayat matematik. L itu lebar sama dengan 1/3 P. 1/3 kali P. Okey. So jadi kita naikkan per 3 ni ke sebelah menjadi 3L sama dengan P. So, P sama dengan 3L. Jadi,
kita formula segi empat tepat untuk perimeter 2 darab dalam kurungan P tambah L. So, maka ni kita masukkan nilai 60 telah diberi 2 darab P tambah L. So, nilai P adalah 3L. So, kita gantikan di sini. So, P sama dengan 2 darab P ni adalah 3L tambah L. So, 3L tambah L adalah 4L. Kalau 3L darab L, 3L kuasa 2. So, dekat sini murid-murid kena faham lah. Okey, jadi 2 darab 4L. So, 2 darab 4, kita akan dapat 8L. So, 60 sama dengan 8L. 8 kita pindahkan ke kiri menjadi bahagi. So, 60 bahagi 8 sama dengan L. L sama dengan 7,5 sentimeter. L adalah lebar. Maka di sini kita tahu P sama dengan 3L. So, kita ada nilai L iaitu 7,5. Kita masukkan kat sini. So, 3 darab 7,5. So, maka P adalah 22,5 sentimeter. So, kita nak kira luas. So, luas segi empat tepat, panjang darab lebar. So, jadi ni perimeter lah. Kalau tak ingat lagi lah. Ni untuk semak. Okey. Tak semak. Betul tak? 2. So, kita campurkan dapat 60. Perimeter 2 darab P tambah L dalam kurungan. So, 2 darab dalam kurungan 22,5 iaitu P tambah 7,5. So, ini kita selesaikan dalam kurungan. Ingat lagi bot mas. Uh, bracket. B bracket. O power. BOD. D divide. BOD M. M multiply. A add. S subtract. Iaitu kurungan kuasa bahagi darab tambah tolak. Itu adalah buat mas. Jadi kita buat dalam kurungan dulu. So kita dapat 30. So 2 darab 30, 60. So sama lah. So maka jawapan kita adalah betul. Tapi soalan nak luas. So luas adalah panjang darab lebar. Iaitu 22,5 darab 7,5. So, kita akan dapat 168,75 sentimeter kuasa 2 ataupun persegi. Okay, soalan 7. Diberi luas segi empat tepat. Luas, diberi luas. Segi empat tepat. Kira panjang dan lebar jika panjangnya adalah 2 kali lebar. Okay, so luas segi empat tepat 98 sentimeter. Ini sepatut sentimeter kuasa 2. Okey, jadi panjang adalah 2 ni adalah fakta je. 2 kali lebar. P adalah 2L. Luas segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Maka telah diberi, kita letakkan di sinilah belah kiri. So, 98 sama dengan panjang darab lebar. So, P kita dah dapat dah. Kita dapat tahu nilai je. Iaitu 2L. So, kita gantikan di sinilah. So, 98 sama dengan 2L darab L. So, 2L darab L. So, jadi 2L kuasa 2. So, murid kena faham kat sini. Kalau 2L tambah L, kita akan dapat 3L. So, L tu adalah pemboleh ubah. So, kita boleh gantikan contohnya sebagai apple untuk mudah. 2 apple tambah 1 apple. So, kita akan dapat 3 apple. Tapi bila darab, so kena ingatlah. So, L darab L adalah L kuasa 2. Bukan 2L. Jadi, 98 adalah 2L kuasa 2. Kita pindahkan dulu 2. So, jadi bahagi. So, L kuasa 2. So, kita akan dapat 49 sama dengan L kuasa 2. Kemudian barulah kita pindahkan punca kuasa 2 ke kiri menjadi punca kuasa 2. So, L adalah punca kuasa 2, 49. So, L kita akan dapat 7 sentimeter. Jadi, berapa P? So, daripada fakta ni, ataupun ayat matematik yang kita dah buat, P sama dengan 2L. So, kita dah dapat nilai L, 7, kita gantikan je lah. 7 darab, 2 darab 7. So, P adalah 14. So, panjang je 14 sentimeter, lebar je 7 sentimeter. Betul tak? Panjang 14,
Panjang adalah 2 kali lebar. Iaitu 2 kali 7 kali 2, 14. So betul. Tapi soalan nak kira apa? So soalan nak kira panjang dan lebar. So inilah jawapan dia. Okey. So kita semak. Betul tak luas? Kalau kita dapat panjang 14, lebar 7. So luas, panjang, darat, lebar untuk segi 4 tepat. So 14 kali 7 98. So betul. 98 sentimeter persegi. Okay, soalan nombor 8. Diberi luas segi 4 tepat 256 sentimeter persegi. Kira perimeter segi 4 tersebut. Jika lebar sisinya adalah 1/4 panjang. Okay. So luas segi 4 tepat, iaitu panjang, darat, lebar 256 sentimeter persegi. So sini fakta dia. So lebar kita buat yang matematik je. L sama dengan 1/4 P. Jadi kita naikkan 1/4, kita pindah ke kanan, dia menjadi darab. Jadi P sama dengan 4L. Okay, kemudian daripada fakta yang pertama, luas segi 4 tepat adalah panjang, darat, lebar. So kita gantikan 256 ni di bahagian kiri persamaan ni lah. Ataupun formula dia. So 256 sama dengan panjang, darat, lebar. Supaya macam tadi, kita gantikan nilai P ni kepada 4L sini. So 256 sama dengan 4L darab L. So yang ni adalah jadi L kuasa 2. So 256 sama dengan 4L kuasa 2. Kita pindahkan 4 menjadi bahagi. So 256 bahagi 4 sama dengan L kuasa 2. So lepas tu kita pindahkan kuasa 2 ke kiri menjadi punca kuasa 2. Jadi L adalah 8 sentimeter. Daripada persamaan ni, so kita dapatlah L 8. So kita gantikan nilai 4 kali 8, 32. So panjang adalah 32 sentimeter, lebar 8 sentimeter. So betul tak? Lebar je 8, panjang je. Lebar adalah 1/4 daripada panjang. Tapi soalan nak perimeter segi 4. Jadi perimeter ni untuk semak. So 32 darab 8 dapat 256, betul. Okey, so jadi perimeter segi 4 tepat 2 darab dalam kurungan P tambah L. So kita dapat 2 darab dalam kurungan 32. P, P dia 32, L adalah 8. So ni tambah 40. So dapat 80 sentimeter. Itu perimeter segi 4. Okay, sekarang kita beralih kepada objek 3 dimensi, iaitu kubus dan cuboid. Okey, kubus. Ini bentuk kubus lah. So di mana kita ada dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi. So semua sisi dia adalah sama panjang. So P sama dengan TL sama dengan T. So garis putus-putus ni, so bila kita membuat objek 3 dimensi, so belah belakang objek 3 dimensi tu kita kena buat garis putus-putus. So yang garis solid ni, garis penuh ni adalah bahagian depan yang kita nampak lah. So contoh kita bayangkan dadu. So di sebalik dadu tu ada dia punya sisi ataupun garisan dia punya edge, sisi atau tepi. So yang kita tak nampak. So yang ni lah kita buat garis putus-putus. Okey, untuk kubus ni ada 12 sisi yang sama panjang. Iaitu AB, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Itu tapak dia. So bahagian muka atas ni. So EF sama dengan FG, sama dengan GH, sama dengan HE. So dah berapa ni? 8 sisi. So bahagian kanan lah. BF dengan CG. Bahagian kanan. So bahagian kiri pula, tepi kiri, DH dengan EA. So jumlah semua adalah 12 sisi yang sama panjang. Okey, bagaimana pula cuboid? Okey, cuboid pun ada 12 sisi juga.
Tapi keyboard ni, okey, ni dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi. Okey, sisi yang bertentangan je. Ni sisi bertentangan. Okey, adalah sama panjang. Dia ada 12 sisi juga. So, sisi yang bertentangan iaitu A, B, E, F. E, F yang atas ni. H, G yang ni. So, semua kita panggil dimensi panjang. So, dia adalah sama panjang lah. Hmm. So, untuk dimensi lebar pula yang ni. Hmm. BC sama dengan FG sama dengan EH sama dengan AD. So, dia ada dimensi lebar. Begitu juga dimensi tinggi yang ni. Oops. Okey, dimensi tinggi BF, CG, yang ni, AE yang ni, DH. So, dimensi panjang semua sama sama saiz atau sama panjang, dimensi lebar pun sama panjang antara dia lah. So dia ada 12 sisi. Itu berkenaan keyboard dan sisi. Okey, sekarang kita nak tengok permukaan dia. Okey, untuk ataupun keyboard, so kita ada 6 permukaan. So pelajar-pelajar pernah main dadu kan? So dadu ada muka dia 1 sampai 6. So itu muka lah. Setiap tu satu muka. So untuk keyboard ni, setiap muka tu sama besar. Untuk kubus, sorry. Untuk kubus setiap permukaan adalah sama besar. Okey, contoh ni tapak A, B, C, D tapak dia. So yang bahagian atas E, F, G, H. Bahagian depan lah, ni bahagian depan. A, B, A, B, F, E. Ni bahagian depan. So bahagian belakang yang ni. Hmm. D, C, G, H. Ni bahagian belakang. So bahagian kanan yang ni. So B, C, G, A, G, F. Dan bahagian kiri A, D, H, E. So ada semua, ada 6 muka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sama besar ataupun sama saiz. Bagi kubus. Bagaimana pula keyboard? Okey, keyboard ni sama juga ada 6 permukaan tapi permukaan yang bertentangan di sama besar. So ni bertentang dengan yang belakang, bahagian tapak bertentang dengan bahagian atas, kiri dan kanan. So kalau kita tengok A, B, C, D tapak, okay, dia punya luas permukaan sama dengan bahagian atas. Hmm. Okay. A, B, C, D sama dengan yang ni. E, F, G, H. Bahagian depan yang ni, bahagian depan. So, pelajar kena boleh imagine lah bentuk kubus, keyboard ni. So, bahagian depan. Itu A, B, F, E. Sama dengan bahagian belakang ni. Itu D, C, G, H. Bahagian tepi, muka tepi ni sama dengan muka kanan. Kanan dan kiri. So, kanan B, C, G, F dan A, D, H, E. So, ni muka kiri, muka kanan dia sama. So, ada 6 muka. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. Okey. Untuk kubus. Okey. Bagaimana pula isi padu? So, isi padu kubus. Okey. Dimensi panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, disebabkan kubus setiap sisi dia sama panjang, so dimensi lebar sama dengan panjang P, iaitu dimensi panjang. Dimensi tinggi pun sama dengan P. Maka isi pada kubus adalah P darab P darab P. P darab P darab P bukan P tambah P tambah P. So P darab P adalah P kuasa 3. Kalau P tambah P, dia adalah 3P. So isi pada kubus, iaitu P kuasa 3. Dia punya sisi, kita kuasa 3 kan. Okay, bagaimana keyboard? So, keyboard, isi pada keyboard, panjang, darab lebar, darab tinggi. Dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi. So,
itu adalah isi padu cuboid. Isi padu kubus P kuasa 3 sebab setiap sisi dia sama panjang. Sekarang kita tengok luas permukaan kubus. Kini kita ada kubus. So, ni adalah bukaan. Belah sini adalah bagaimana kita buka kubus ni menjadi yang ni lah. Okay, nanti cikgu terangkan. Okay. Permukaannya ada 6. So, jumlah luas permukaan adalah hasil tambah luas setiap permukaan. So, maksudnya setiap muka ni luas je. So, kita tambah, kita cari luas je. Itu segi 4 sama. So, kita tambahkan. Iaitu luas tapak. Okey, yang ni A, B, C, D tambah luas yang belah atas ni, permukaan atas. Tambah luas permukaan depan, yang ni permukaan depan. Tambah luas permukaan belakang yang ni. Tambah luas permukaan kanan. Tambah luas permukaan kiri. Okey. So, ni adalah tapak dia. Itu A, B, C, D. A, B, C, D. Ini macam ni kita buka lah. Kemudian bahagian atas kan. Bahagian atas yang ni. Ni. So, bahagian tapak kita buka ke kanan. So, ni akan bahagian kanan ni. Yang ni bahagian kanan dia. So, ni bahagian atas dia. So, iaitu okey. FG HE. FG HE. So, kita buka kan. Lepas tu, bahagian depan yang ni. So, kita buka ke depan. So, ke depan. So, yang ni. Iaitu ABFE. ABFE. Yang ni. Kemudian belakang yang ni. Kita buka di belakang. Iaitu kita akan dapat ni. Tu DCGH. Seterusnya, di bahagian kanan dan ini bahagian kanan yang ni. Dan bahagian kiri yang ni. So, kita akan buka. Dapat ni. Ni bahagian kanan. So, ni adalah bahagian kiri. Jadi, jumlah luas permukaan, kita kena jumlahkan semua luas segi 4 sama ni lah. Itu sebab kita akan dapat untuk permukaan ni, okay, P darab P. Sebab kubus ni, okay, dia sama, sisi dia sama panjang. So, P darab P. So, setiap ni adalah P darab P. So, kita ada 6 P darab P. Jadi jumlah luas permukaan kubus adalah 6 P kuasa 2. Sebab P darab P adalah P kuasa 2. So bukan 2P murid-murid. P darab P adalah P kuasa 2. So kita ada 6, kita jumlahkan sebab kita dapat 6 P kuasa 2. So murid kena ingatlah. Luas permukaan kubus adalah 6 P kuasa 2. Okey. Begitu ke sisi. Sisi untuk kubus ni ada 12 sisi yang sama panjang. Ini sama panjang. So kat sini tapak dia A, B, B, C, C, D, D, A. Ada 4. Kemudian bahagian atas E, F, F, G yang ke-6, G, H 8. So dah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 sisi. Seterusnya kiri dan kanan. Ini bahagian depan. Depan dulu. Okay, bahagian depan yang ni. AE dengan BF. Yang ni kita dah kira tak perlu kira dua kali lah. So 8, 8, 9, 10. So bahagian belakang iaitu DH yang ke-11, GC yang ke-12. So ada 12. So yang sudah dikira kita tak boleh kira dua kali. So untuk cuboid ataupun kubus kita ada 12 sisi ataupun 12 tepi lah. Cuma untuk kubus setiap sisi atau tepi itu sama panjang. Untuk cuboid yang bertentangan dia sama panjang. Okey. Ada
12 sisi, sisi bertentangan sama panjang ataupun okay, dimensi panjang. Itu yang ni lah, dimensi panjang. Itu A, B, uh, E, F, uh, lepas tu H, G dengan DC ataupun CD. So ni adalah dimensi panjang. Dia sama panjang. So ada lagi 4 sama panjang dimensi lebar. So okey. Dimensi lebar ni maksudnya semua sama panjang untuk dimensi lebar sajalah, iaitu ni lebar kan. So A D B C F G E H. F G E H. So ni dimensi lebar. Dia sama panjang. Begitu juga dimensi tinggi, yang ni tinggi. Dimensi tinggi iaitu AE BH, BF, BF, CG dan DH. Ini adalah dimensi tinggi. So, setiap dimensi tinggi sama panjang. So, ada 12 sisi. Okay, itu adalah berkenaan sisi untuk kubus dan cuboid. Sisi ataupun tepi lah. Okay, sekarang soalan. Kira isi padu kubus jika sisi kubus tu adalah 3 sentimeter. So, jadi isi padu adalah panjang darat lebar darat tinggi. Untuk kubus adalah sebabkan lebar dengan tinggi sama dengan P, maka isi padu kubus adalah P darab P darab P, iaitu P kuasa 3. Jika nilai P dia 3, kita gantikan nilai. So, isi padu kubus adalah 3 kuasa 3. Ini bukan 3 darab 3, 3 kuasa 3, iaitu 3 darab 3 darab 3. Iaitu kita akan dapat 27 sentimeter padu. So, kita sebut padu tapi kita tulis kuasa 3. Seterusnya, diberi isi padu kubus 512 cm padu. Okay, dia nak cari panjang setiap sisi, luas permukaan dengan jumlah luas permukaan kubus tersebut. So, diberi isi padu kubus. So, kita tahu formula isi padu kubus adalah P kuasa 3. So, kita gantikan 512 di bahagian kiri, 512 dengan P kuasa 3. So, kita pindahkan kuasa 3 ke kiri, kita akan dapat punca kuasa 3 untuk 512. So, guna kalkulator, kita akan dapat 8. So, maksud untuk sisi kubus ni, sisi dia adalah 8 sentimeter. Okey, jadi panjang setiap sisi, itu adalah panjang setiap sisi, 8. So, luas setiap permukaan. Okey, luas kubus setiap permukaan dia sama. Jadi, 8 darab 8 ataupun P kuasa 2. Luas adalah panjang darat lebar untuk kubus P kuasa 2. So, kita akan dapat 8 kuasa 2 iaitu 64 cm persegi. So, jumlah luas permukaan, so kubus ni ada 6 muka yang sama saiz, sama luas. So, 6 darab P kuasa 2 ataupun 6 darab 8 kuasa 2, 6 darab 64, kita akan dapat 384 cm persegi. Ini adalah jumlah luas permukaan kubus. Okay, soalan nombor 3. Luas permukaan kotak kubus diberi 2500 mm persegi. So, nak cari panjang setiap sisi dengan isi padu. So, kotak kubus. So, luas permukaan kubus P kuasa 2. So, kita gantikan nilai 2500 P kuasa 2. Kita pindahkan kuasa 2 jadi punca kuasa 2. So, kita akan dapat P sama dengan ataupun sisi dia sama dengan 50 mm. So, panjang setiap sisi dalam sentimeter. Oh, dalam sentimeter jadi ah, ini silap. Sebenarnya 5 sentimeter. Kita tukarkan 50 mm, kita akan dapat 5 sentimeter. Okay, seterusnya isi padu kotak iaitu P kuasa 2 maka 50 kuasa 3. P adalah dalam mm. So, kita akan dapat 125 ribu mm padu. Tapi kalau dalam sentimeter, 5 kuasa 3. So, 5 darab 5 darab 5. So,
kita akan dapat 125 sentimeter padu. Itu dalam sentimeter lah. So, kena ikut kehendak soalan lah. Okey, seterusnya. Jumlah luas permukaan kubus. Jumlah luas permukaan kubus 384 sentimeter persegi. So, dia nak cari panjang sisi kubus tersebut dengan isi padu dia. Okey. Diberi jumlah luas permukaan kubus iaitu 6 darab Pi kuasa 2. Ingat lagi? Jumlah luas permukaan kubus 6Pi kuasa 2. So, jadi kita masukkan nilai 6 darab Pi. So, kita pindahkan 6 jadi bahagi 384 bagi 6 sama Pi kuasa 2. Selepas tu, kita pindahkan kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. So, 64. So, Pi akan dapat 8. Jadi, panjang sisi dia adalah 8. Okay, untuk isi padu kotak ni, okay, Pi kuasa 3. Iaitu 8 kuasa 3, kita akan dapat 512 sentimeter padu. Okey, soalan seterusnya. Okey, Ali mempunyai dawai 67 sentimeter. Berapakah panjang sisi kubus yang boleh dibina? So, dia nak buat satu kubus lah. Jika dia ingin gunakan dawai tersebut semaksimum mungkin. Maksudnya dia nak, kita ada dawai 67 sentimeter, kita nak buat kubus semaksimum mungkin. Maksudnya kita nak gunakan paling panjang lah. Ataupun baki paling sikit. Kemudian soalan minta kita cari jumlah luas permukaan. Dia bukan nak cari luas permukaan, dia nak cari jumlah luas permukaan kubus yang dibina dan isi padu kotak ataupun kubus tersebut lah. Okey, sekarang kita ada kubus. So, sisi kita ada 12 sentimeter yang sama, 12 sisi yang sama panjang. Tadi kita telah belajar kubus ada 12 sisi sama panjang. So, kita ada tapak, bahagian atas, bahagian depan, bahagian belakang. So, 12 sisi lah. Okey, sekarang kita ada dawai. Dawai itu 67 sentimeter. So, kita nak buat kubus. So, kita kena bahagikan 12 bahagian. Itu 67 ni. 67 bahagi 12. Hmm. Maafkan cikgu. Okey, 67 bahagi 12. So, kita akan dapat 5.583. So, jadi kita akan dapat 5 sentimeter bagi 7 sentimeter. Maksudnya, kita ada 12 bahagian. Yang ni 67. Cikgu silap tak betul kan? Okey, so 5 ada 12. So, sampai 12 ada 60 sentimeter. So, baki je 7 sentimeter tak boleh nak buat lah. Tu lebihan dia lah. So, 7 sentimeter baki. Jadi, panjang setiap kubus adalah 5 sentimeter. So, dawai 67 ni kita boleh buat kubus di mana setiap sisi dia 5 sentimeter. So, kita akan gunakan 60 sentimeter. So, ada lebihan 7 sentimeter. Okay, jadi jumlah luas permukaan. So, kita dah tahu ini P5, ni P5. So, satu muka ni luasnya 25. So, kita buat 5 kali 5. So, jadi kalau jumlah luas permukaan, kita ada 6 permukaan yang sama. Jadi, 6 darab 5 kuasa 2. So, kita akan dapat 150 sentimeter persegi. Jadi isi pada kotak, since kita dah dapatkan sisi dia 5, so isi padu kubus P kuasa 3 ataupun tergantikan nilai 5 kuasa 3, so isi padunya akan menjadi 125 sentimeter padu. Yang luas tadi sentimeter persegi. So murid-murid kena hati-hati dengan unit lah. Okay, sekian dulu dari cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berjumpa kembali.